Okey nah. Kita nak jahit piping dekat bahagian leher. So yang pertama kena pastikan yang ni facing dia duduk macam ni. Dia duduk daripada arah luar. Kita tak kalih dia lagi. Okey, lepas tu kita nak jahit piping. Okey, semasa kita nak jahit piping ni kan, kita boleh ambil daripada sebelah. Ambil daripada sebelah ni. Sebelah ni. So agak-agak dalam 3 suku. So kita letaklah kita punya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dah jalan. Lepas tu kita pun ambil lagi sebelah. So kita masa ni kita boleh adjust lah bagi dia sama. Okey, sama macam tu. Okey, lepas tu kita jahit. Ni tarik dia bagi sama sikit. Mungkin dia terkedut ke tadi. Okey. Okey, dia sampai je kat situ. So kita ambil kita punya piping ni. Piping ni, so kita sumbat. Maksud dia duduk separuh. Okey. Lepas tu kita dah. Kita jalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So masa kita nak jahit piping, pastikan kat tengah tu dia bulat. Dan lagi satu, jangan tarik. Jangan tarik. Kalau kita tarik, dia akan kedut pada bahagian baju. Dia piping dia tak kedut. Piping habis kuat, kalau dia tak sama era kita buat, dia akan jadi karipak. Tapi pada bahagian baju pula, dia akan kedut kalau kita tarik. Hak tu sahaja yang we boleh habaq. Okey, piping ni kita jolok kita tolak dia bagi dia kenduk macam tu. So dia bulat, kita pun bulat ikut dia. Mungkin kita tak akan siaplah satu baju ni, tapi kita akan siapkan yang part yang paling penting ni. Part yang paling penting ni adalah part leher. So macam aku kata tadi, kita ada banyak tempat untuk perempuan nak tengok poket ke, tangan ke. Okey. Dia kena pijak sikit-sikit. Pijak sikit-sikit. Sekali pijak, sekali kita angkat tapak. Kalau kita rasa dia dah nak pergi ke lain, kita kena angkat tapak. Okey, macam tu. Baju pun kita kona dah. Baju pun kita kona. Ni kita tolak dah. Okay. So dia nak sampai dah. Yang ni kita perbetul bagi dia duduk elok-elok. Sebab macam mana kita buat dia lagi, macam tu lah dia akan jadi. Okay. So dia nak sampai dah. Sekarang ni kan, ni kita kena kerat dah. Kerat dia dalam tu. Lepas tu yang ni kita tadi Awi terjek kasak jek nombor 3 ni, so Awi nak double balik sikit. Okey. So yang ni baru langkah yang pertama. Okey.